Ada tak yang dekat sini mula-mula kahwin dulu seronok je tengok isteri. Hari-hari tengok isteri rasa seronok, rasa nak je bersama setiap hari. Tapi sekarang ni dah tak ada nafsu dah bila tengok pasangan. Jadi bila kita tak bernafsu tengok isteri, adakah tu tanda anda curang ataupun testosteron rendah? Ada beberapa punca yang boleh menyebabkan nafsu kita kurang ataupun nafsu bila tengok isteri jadi tak bernafsu. Okey, yang pertama testosteron rendah. Bila testosteron rendah memang akan membawa kepada masalah keinginan berkurangan. Orang yang ada masalah testosteron rendah, dia bukan hanya ada masalah keinginan makin kurang, tapi dia akan ada rasa macam cepat letih, rasa tak bermaya, bila bersama tu kurang ada energi lah. Sebab lain menyebabkan anda kurang rasa bernafsu bila tengok isteri adalah pendedahan kepada lucah yang berlebihan. Ini yang kontroversi juga, ramai orang ada masalah ni. Jadi bila seseorang itu terlalu addicted ataupun terlalu banyak terdedah dengan bahan-bahan lucah, bila tengok isteri benda yang betul depan mata dah jadi tak seronok. Ini menyebabkan keinginan ataupun nafsu tu berkurang. Dan yang ketiga, hubungan yang renggang antara suami isteri lah. Ini lebih kepada communication issue. Bila suami isteri tu selalu berjauhan ataupun gaduh sikit, kurang berkomunikate dengan baik. Jadi ini semua akan mengganggu hubungan dan juga mood bila bersama. Dan kalau dibiar lama-lama akan menyebabkan kita kurang bernafsu bila kita lihat pasangan kita. Jadi jika anda ada masalah kurang nafsu bila lihat pasangan, jangan risau, kita boleh bantu. Antaranya jika anda ada masalah testosteron rendah, kita boleh mulakan anda dengan testosteron terapi. Jadi apa akan jadi bila kita startkan anda dengan testosteron terapi? Kita akan notice perubahan-perubahan, antaranya nafsu akan makin meningkat, energi akan bertambah, kekuatan lelaki itu akan bertambah, kekerasan akan bertambah, dan juga kekerasan ataupun ereksi pagi akan lebih kerap dan keras. Jadi tak jadi masalah, anda jangan risau. Jika anda mempunyai masalah seperti ini, dapatkan rawatan segera dan kita akan berikan rawatan yang tepat untuk anda.